Okay, hari ni kita ada customer pertama yang akan merasmikan nasi lemak tomahawk termurah di Asia Tenggara. Tengok dia punya laki macam datuk-datuk sih. Jom kita pergi hantar. Hai Kak, Assalamualaikum bang. Okey. Ni Kak dengan abang orang pertama yang ada nasi lemak tomahawk ni. Tak apa Kak dengan abang selalu lagi Ica minta feedback lah. Boleh. Okey tak apa. Kita bagi depa makan dulu. Settle lagi Ica pergi minta feedback. Sorry Kak kacau. Kak, macam mana makan? Lincin lah. Boleh bagi feedback sikit macam mana apa semua sampai makan pakai tangan lah. Oh, tak apa pakai sudu. Macam mana feedback Kak? Honest feedback. Kalau macam saya memang penggemar tomahawk. Kira macam kalau compare tomahawk ni Pak Mat Western punya dengan tomahawk lain, memang berbaloi gila dekat Pak Mat. Sebab rasa lebih kurang sama tapi harga tu beza sangat. Selalu saya makan 700-800 juga. Hak ni tak sampai 200 kan? Tak sampai 200. Tak terkejut ke Kak? Nasi lemak dengan tomahawk Kak pernah makan ke tak? Tak pernah. So, betul satu lagi, tak pernah orang buat lagi nasi lemak dengan tomahawk. Selalu orang makan tomahawk je kan? So, saya rasa macam satu combination yang sedap lah. Menarik ya. Lain sikit lah. Baik apa Mat Western. Abang macam mana? Okey ya? Okey, nasi lemak semua okey. Semua okey kan? Alhamdulillah. Sampai paling best lah. Abang tu rasa macam, okey kan? Tapi makan, sedap lah. Oh, sedap. Alhamdulillah. Rasa-rasa ni kalau kata Pak Mat teruskan nasi lemak tomahawk ni, dapat sambutan tak? InsyaAllah. Mesti dapat sambutan. Mesti dapat. Mesti dapat Dia boleh ni. Hampa yang mana nak try, hari ni dah start dah nasi lemak tomahawk. Hampa boleh main sini. Hari ni kita ada sampai 12 malam. Jangan lupa singgah Pak Mat Western. Customer pertama.